Guys, so kali ni kita berada dekat Port Dickson, Negeri Sembilan. Nampak tak belakang Diana ni? Cantik kan rumah ni? Actually rumah ni sesuai untuk penginapan kalau family staycation tau. Dia punya konsep A-frame. Tengoklah. Tengok depan ni pun dah cantik kan? Apatah lagi dalam. Nak tahu dalam macam mana? Jom kita masuk. Tada! So korang masuk-masuk je dekat level 1 ni, korang akan jumpa dengan area living room dia lah. Ada sofa bed pun ada. TV pun ada guys. Dekor dia memang sangat cantik lah dan nampak cozy. Dekat belah sana ada pantry. So kat sini pun dah disediakan yang peti ais dengan juga air ni. Sini semua ada. So kalau macam nak makan simple-simple tu boleh je kat sini. Okay? So kita ikut pergi ke bilik pula. Oh sebelum tu kita pergi toilet dia dulu. Kita pusing ke sini, akan jumpa dengan toilet. Ni toilet dia. Ni toilet first lah. Dekat level 1 ni. Shower semua ada. Okay, jom kita tengok bilik kat bawah ni. Actually ada 2 bilik tau. Yang ni bilik first. Mari kita masuk. Bilik first ni dia sesuai untuk 2 orang duduk. Tengoklah katil dia punya konsep. Macam tu kan. Cantik. Lepas tu kalau petang-petang kan, nampak sunset dekat sini, datang hala ke sini. Lepas tu bilik ni dia boleh dia attach dengan toilet lah. Ni dia punya bathroom. Macam masuk ada bathtub tau dalam ni. Okay, jom kita pergi bilik yang kedua pula, dekat sebelah dia. Bilik ni dia tak attach dengan bilik air. Tapi dia dekat dengan kolam sebenarnya. Dalam bilik ni dia ada katil, dia ada sofa bed. So bolehlah duduk 2 orang kat sini, and kalau ada bawa anak kecil ke bolehlah stay juga dekat sofa bed kan. Dan kita boleh attach keluar. Pintu keluar. Jom kita keluar. So kalau nak chill bolehlah kat sini. Ada juga orang nak mandi kolam. Dekat je. Dia orang tengah mandi kolam. Tadi kita dah habis ronda dekat level 1. Mari kita naik ke level 2 di Ketapang. Dia bertangga sikit lah. Jadi untuk warga emas kurang sesuai lah kan. Tapi kalau anak muda, ini adalah tempat terbaik untuk korang. Okay, ni level 2. Kita masuk-masuk je ke atas ni. Kita akan jumpa dengan 2 sofa bed ni. Dia sangat luas tau kat sini. Ni kalau budak-budak berlari-lari. Kita pergi belah sini dulu. Ni mak bapak kalau bagi anak-anak naik kena jaga-jaga sikit lah. Sebab kita boleh nampak kat bawah tu. And dekat sini ada ruang juga untuk korang bersantai. Tapi sebelum kita pergi keluar, sebab dia pintu keluar, kita pergi bilik dulu. Ada bilik kat sini. Dekat level 2 ni ada 1 bilik. Bilik air dia dekat luar. Dia tak sekali lah. Ni bilik. Sesuai untuk 2 orang untuk stay kat sini. Aircon ada, kipas ada. No worries. Ni pun cantik tau. View ada balkoni ni. Actually kat sini dia berangin tau kawasan dia. Korang boleh nampak swimming pool kepada bilik ni. Ni toilet dia. Sebelah je. Luas tau. Toilet pun cantik. Belah depan ni kan, boleh keluar. Yang kita boleh tengok tu kawan-kawan kita tengah main archery.
Okay, kita dah habis pusing dekat dalam level 2 ni, kita keluar pula. Jadi dekat level 2 ni dia bercantum tau, attach dengan sebelah punya. Sedapnya angin, ya Allah. Kawasan ni memang berangin tau. Jadi dekat sini adalah kawasan santai untuk waktu malam. Dekat sini sesuai kalau korang nak buat BBQ, nak buat karaoke. Malam nanti kita karaoke sikit lah. Tingkat 1 dah. Tingkat 2 pun dah. Ni kita naik tingkat 3 pula. Tingkat 3 ni dah special sikit tau view dia. Sangat cantik. Cuma biasalah benda cantik kena mendaki sikit lah. Mari kita daki dulu. Selamat datang ke tingkat 3. Dia sangat luas. Kat sini ada 2 katil queen and ada 2 sofa bed. Kalau dekat belah side ni, sini sofa bed. And then dia ada view jugalah. Lagi tinggi lagi cantik lah view dia. Di sini kita boleh nampak unit rumah lain. Kalau di depan sana, dia punya A-frame tu lagi jelas kan. Ni kalau korang nak stay macam kan dua. But then tiba ada lagi nak duduk baring kat sini kan. Boleh je ada sediakan extra mattress. Yang ni kita boleh nampak di hadapan kita. Okay, kat belakang Diana ni unit Glory. Dia sesuai untuk 4 packs. Jom kita tengok kat dalam ada apa. Assalamualaikum. Silakan. Okay, kalau kita tengok ni, ada satu katil queen. Katil ni sesuai lah untuk 2 orang duduk tidur kan. Lepas tu dia ada juga lagi satu sofa bed. Which is sofa bed kita boleh ni lah, turunkan kan. Sesuai lah untuk 2 orang. So, dia cantik kalau korang datang 4 orang. Kalau anda kata nak tambah lagi 2 orang pun boleh. Cuma kena tambah extra mattress lah. Then facility asas macam sejadah nak gantung ni semua ada. Aircon pun ada. Kipas pun ada. So kalau tanya tengah hari panas tak? Tak. Sekarang tengah hari sebenarnya tapi okey. Dia tak ada rasa panas. Jom kita tengok kat belakang. Okay, kat belakang ni ada 2 toilet. Dua-dua ni ada shower and ada toilet. Ada bidet lah. Cuma beza dia yang ni shower biasa. Kalau yang ni dia ada water heater. Ni kalau korang nak membuang sambil melihat keindahan alam, korang stay kat dalam ni. Sebab kat sini boleh tutup. Cuma anda kata kalau hujan, kita akan nampak air hujan tu mengalir. Boleh lah. Dengar dengan bunyi-bunyi burung. Sangatlah into the nature. Depan ni adalah ruang makan belah dalam. Dia just small group lah kan. Simple-simple je. Ada sinki. Lepas tu ni macam apa? Pinggan mangkuk semua ada. Tapi kalau korang nak macam yang open space sikit, korang naik dekat atas. Kat atas boleh buat BBQ. Nanti kita tunjuk kat atas pula.
Alright, kalau korang stay dekat unit Glory ni kan, korang punya parking tak payah susah-susah kat depan gate sana. Dekat sini pun boleh parking. So senang lah nak angkat beg kan, bawa. Masa tadi kan dia dah cakap dekat atas ada space nak buat BBQ. Nampak tak? Mari kita naik atas. Kenapa nama dia Glory? Actually sebab kat sini ada pokok Glory. Pokok Glory, nampak tak? Masih berbunga walaupun dah tengah hari. Sebab ni Glory, bukan Morning Glory. Dia ada beza-beza tau. Okay, back to cerita dekat atas ni. Kita ada meja makan. Kita ada space. Pinggan mangkuk cawan semua dalam ni. Boleh ambil nak guna. Oh, kita ada tu belakang. BBQ. So korang just bawa korang punya bahan lah. Arang semua dah prepare. Tinggal bawa barang perapan sahaja. Even sinki pun dah ada kat sini. So sangatlah mudah untuk korang gathering dekat atas ni. Angin dia, Okay. Actually dekat dalam tempat ni ada kebun tau kan. Ada haiwan-haiwan peliharaan dan ternakan. Macam kat dalam ni, nampak tak? Jom kita masuk tengok. Kita jumpa kawan-kawan kita. Kita ada angsa, itik, ayam. Lah semua lari. Guys! Sini. Oh, kita ada juga kolam ikan tu. Ikan talapia. Dekat sini. Okay, ni jom kita masuk ke kita punya kebun arnab. Arnab ni. Hai, terkejut. Wah, awak memang alert lah. Dia punya lubang keluar ke mana sana? Ni kalau nak bagi anak-anak korang main dengan arnab kat sini boleh. Tapi kena bagi tahu staff. Guys, so untuk hari kedua, memikirkan semalam kita tak habis lagi tour rumah ni, kita sambung pula ke rumah yang tu. Nampak tak? Yang ni. Kalau semalam ke Tapang, ke Buning, hari ni ke Sidang. Nanti kita masuk ke situ. Tapi sebelum tu, ni kita nak bagi tahu. Dekat main area ni ada kolam renang. So kalau nak mandi kolam, bolehlah kat sini. Sambil-sambil tu boleh ada ni, orang cakap apa? Tempat makan. Luas tau. Kalau korang nak buat BBQ boleh kat sini. Sebab kat sini pun dah ada. Nampak ni. Senang nak buat BBQ sambil mandi kolam. Boleh buat party pool. Jom kita pergi ke Kesidang rumah ni. Okay, yang ni unit A Kesidang. Kesidang ni kat sini ada 2 bilik. And dia punya design dia lain sikit. Cuma cantik jugalah. Cerita dia tak kisahlah mana-mana bikini kan. Semua kat sini cantik. Kita masuk dalam tengok. Masuk je kat dalam ni, kita terus kat kawasan ruangan dapur, kitchen dia. So, semua awak cakap apa, fasiliti asas untuk masak tu ada. Pembakar roti ada, microwave ada. Ketuhar ni pun ada. Nak buat air panas, peti ais pun ada. Peti ais jangan main-main Ini ruangan makan dia. Sangat luas. Sesuai lah untuk korang makan dengan family kat sini juga. Okey, kat dalam Kesidang ni ada 2 bilik. Satu dekat bawah, satu lagi dekat atas. Jom kita tengok kat bawah ni dulu. Ni kira macam master bedroom sikit lah. Sangat luas. Dia ada satu katil queen. Tapi kalau ada anak kecil, okey, dia tidur 3 orang. And kat depan ni pun luas.
And dia ada satu lagi sofa bed. So sesuai lah kalau family. Kalau nak baca buku bacaan pun ada macam-macam kat sini. Oops. Okay, jom kita naik dekat tingkat atas pula. Dekat atas ada lagi satu tempat tidur. Okay, sekarang kita kat bahagian atas. Kat atas ni kalau naik je tangga, korang akan jumpa dengan area tidur ni. Bahagian tempat tidur ni. Ada kata queen, sesuai untuk 2 bags. Tapi kalau bawa anak-anak ke apa, nak tidur dekat bawah ni pun boleh. Sebab boleh minta request extra mattress. Macam depan ni sangat cantik lah. Luas juga tau dia sebenarnya. Jadi ni, kita tengok view. Ini kalau waktu sunset cantik. And then, ada beanbag ni. So budak-budak memang suka lah melepak santai-santai kan. Kita boleh keluar juga. Dekat luar ni ada balkoni jap. Wow. Angin kat sini best tau. Supaya nampak view. Nak chill-chill. Kalau jenis yang merokok ke apa yang belah luar kan. Okay lah ni. Satu lagi satu. Sebab ni kan unit kesidang. So memang ada bunga kesidang kat sini. Orang kenal tak bunga kesidang? Ni bunga ni. Dan bau dia sangatlah kuat aroma dia. Bau dia lebih kurang macam bau bunga rampai. So kalau siapa suka bau bunga rampai, macam ni lah bau dia. Sedap tu. Apa sedap? Kalau malam-malam lagi kuat bau dia. So kita beritahu awal lah, bunga kesidang ni kalau malam aroma dia sangat kuat. Cantik kan tempat ni. Jadi kalau korang nak booking dekat sini, korang boleh contact dekat nombor yang kita orang share ni. Okay?